mengadakan lawatan kerja sehari ke Kota Baru untuk meninjau beberapa projek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan. Termasuklah pelancaran Bus.My Kota Baru dan selepas itu meninjau projek stesen ECRL Kota Baru yang hampir siap. Seterusnya, saya juga meninjau projek menaik taraf lapangan terbang Kota Baru. Berita baik untuk warga Kelantan, khususnya kepada anak-anak perantauan daripada Kelantan. Lapangan terbang ini hampir siap sepenuhnya. Fasa 1 memang telah pun siap sebelum ini dan sudah pun digunakan. Fasa 2 yang tengah dalam pembinaan sudah hampir siap dan saya dah memastikan bahawa operasi keseluruhan fasa 1 dan fasa 2 ini dapat dimulakan seawal bulan Mac ini bersempena dengan ketibaan Syawal. Jadi untuk anak-anak perantauan Kelantan, apabila balik beraya tahun ini akan melihat sebuah lapangan terbang yang moden, yang megah, yang sudah tentu menjadi kebanggaan kepada rakyat Kelantan. Kerajaan Madani khususnya Kementerian Pengangkutan komited untuk memastikan projek ini dapat disiapkan sepenuhnya dan memberikan satu nafas baru kepada lapangan terbang Kota Baru. Dan sudah tentu lapangan terbang Kota Baru ini berada dalam satu kedudukan yang sangat strategik. Bukan saja dia menjadi sebagai gateway untuk pantai timur, tetapi ia juga menjadi gateway kepada selatan negara Thailand. Syamel!